وقل ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله. اللهم صل وسلم على الله أكبر. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Berjuang paranormal di tengah malam sunyi, ku dengar panggilan rintihan jiwa yang tersesat dalam kegelapan. Abang Wan datang membawa sinar terang, dengan ketahuidan semua rasa takut hilang. Tak gentar, tak pernah goyah, Abang Wan melawan segala mara bahaya. Jin dan sihir bukanlah halangan, dengan doa suci semua teratasi dengan tenang. Abang Wan paranormal, menolong yang lemah, mengusir segala jin yang nakal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini kita jumpa lagi lah. Mudah-mudahan pertemuan kita Allah redha dan dikabulkan segala hajat kita. Alhamdulillah. Ada rasa berdebar-debar tak? Berdebar, rasa nak kencing, nak berak, semua ada. Jadi biasanya gitulah. Dia bukan kita rasa tu kita tentu ada gangguan. Kadang-kadang kita fikir kejap lagi jadi apa. Kita nervous. Dan macam nak pergi temu duga lah. Gigil macam-macam lah. Subhanallah. Jadi syukur Alhamdulillah kita ditemukan sekali lagi. Jadi mudah-mudahan semuanya dimudahkan lah. InsyaAllah. Okay, bagi akak yang ujung dulu, saya tanya nanti jawab. Okey, yang pertama terbalikkan. Pegang je, terbalikkan. Pegang, terbalikkan, rapatkan ke mulut je. Rapat ke mulut je. Okey. Yang pertama, ada tak mimpi-mimpi yang saya cakap? Ada. Biasanya mimpi macam mana? Kalau dulu saya mimpi rumah lama, Okey. mimpi kematian, mimpi lahirkan baby, pegang baby, terbang, orang bunuh, ular, buaya. Sekira apa yang abang cakap tadi, majoriti Semua ada. Semua ada. Banyak tu. Lagi satu tadi, poin mimpi. Harimau, buaya, singa, anjing, babi, kucing hitam dan beruk yang besar. Babi bukan babi yang pink tu. Babi hutan yang menggerunkan. Macam itulah. Okey, dari sudut lain, lebam-lebam peha betis ada. Ada. Ketindihan masa tidur. Ada. Sakit. Sakit ada. Sakit macam mana? Saya kerap sakit kepala, Okey. sakit kat perut, dengan belakang, bahu, kaki. Ni yang kita rawat tu Saya tak cam muka dah. Okey, selepas rawatan itu macam mana rasa perbezaan? Sekarang ni saya alhamdulillah boleh solat balik. Okey, alhamdulillah. Tak ada macam bila dulu solat dia jadi menggeletar. Okey. Sekarang ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu satu peningkatan yang besar tu. Subhanallah.
Okey, mimpi-mimpi tu ada lagi tak? Ada balik. Ada lagi dah. Ha. Okey, lebam-lebam ada lagi tak? Ada baru jadi. Tahu ada beli minyak tu tak? Ada pakai tak tiap-tiap malam? InsyaAllah nanti dia akan kurang-kurang. Okey, dari sudut sakit tu, sakit lagi tak macam sebelum ni? Sakit juga. Dia Sakit kadang lagi? selang 3 hari dia akan datang. Okey. Selepas abang cakap buka pagar tu lah. Tapi kerasukan dah tak kena dah. Kerasukan tak ada. Alhamdulillah. Itu pun salah satu feedback yang besar lah. Alhamdulillah. Maksudnya dicuba juga. Mungkin ada cuba tu sebab yang saya cakap lah. Kadang kita tak boleh jangka. Kalau pesakit datang pusat, kita tak tahu status rumah dia. Kadang bila dia balik rumah, dia sakit balik. Possible ada gangguan pada rumah dia yang masuk balik. Kita kosongan, dia balik, isi balik kosong. Itu yang dia terkena balik. Cuma kita nampak perubahan dia besar lah, jauh. Lebih besar. Dan sekarang dia rasa berdebar, rasa tak selesa. Saya tak selesa. Ada juga Awal-awal lagi dah ada. Okey. Okey, adik. Adik ada mimpi-mimpi tak? Ada mimpi yang orang bagi barang dengan mimpi orang pakai baju putih, betul dia ada janggut, dia ada muka dia bercahaya. Dia macam pakai jubah lah. Macam Asyik cakap tadi lah. Boleh nampak? Malam pun dia dah dia tak belai dia. Okey. Hijab terbuka lah. Ada dengar orang bisik-bisik tak? Panggil nama Tak selalu. Dia kadang-kadang ada lah juga. Okey. Sakit ada sakit apa-apa tak? Tak ada apa-apa. Tak ada. Okey, Alhamdulillah. Lebam-lebam kat peha ada tak? Lebam-lebam tak ada. Tak ada lah. Okey, Alhamdulillah. Okey, abang? Cuma kena tutup hijab je lah. Kalau hijab mata dia terbuka tu. Pegang je bang. Nanti nak buka-buka. Okey. Saya mimpi alhamdulillah tak ada. Cuma yang saya pernah cakap dengan Abang Wan itulah. Kalau boleh apa yang ada yang saya pernah belajar Lepaskan. saya nak lepaskan. Alhamdulillah. Sebab kadang-kadang saya jadi baran. Betul. Jadi baran. Bila kita tak mengamalkan sesuai. ilmu jin, kita macam jin lah. Suka buat kerosakan, panah baran, api. Api amarah lah. Bila ada jin ni memang kita akan kuat marah baran. Pasal api duduk dengan kita. Kita panas. Badan jadi panas. Kita jadi panas lah. Subhanallah. Jadi orang cakap hikmah jugalah dalam rawat ayah ni. Terbuka hati abang juga untuk melepaskan semua benda. Kadang separuh orang tu dia tak nak. Pasal dia tahu bila dia lepas je, dia akan jadi lemah. Dia akan jadi tak kuat seperti sebelum tu. Tapi jangan risau. Kalau kekuatan, kelebihan yang kita dapat kerana jin, buat apa? Kalau kelebihan kita boleh nampak sesuatu ni memang Allah kurnia, tak apa. Tapi kerana jin, tak ada guna. Nanti mudarat turun pula dekat anak-anak. Pasal dah nampak, Kak Adik pun dah mula turun dah. Dia dah mula nampak. Ada benda-benda yang cuba datang kat dia. Cuba rapat dengan dia. Alhamdulillah lah ambil tindakan. Sebab sejak saya belajar ni, dia banyak benda yang ikut balik. Bila ikut balik, dia akan masuk. Ke sini lah sebab dia ada pintu kan. Subhanallah. Itu yang saya nak habiskan semua. Alhamdulillah. Okey, awak? Macam mimpi tu baby pernah, jatuh tempat tinggi pun pernah. Lain-lain? Yang lain tak ada. Cuma macam ya, nak clearkan apa yang saya dah pernah belajar dulu. Sebab sama kan. Jadi orang cakap isteri beruntung lah dapat suami yang tak ego. Ada setengah suami ni ego, tak nak. Yang kacau kau bukan barang aku. Dia cakap macam tu. Banyak saya jumpa orang macam tu. Yang kacau kau bukan barang aku, itu saka kau. Padahal barang dia sendiri yang kacau. Tapi dia tak nak mengaku. Pasal apa? Ego dan sombong. Subhanallah. Okey, awak? Macam saya mimpi kebiasaannya kerap mimpi itu apa? Kucing. Kucing hitam. Kucing. Oh, kucing hitam. Kucing hitam. Macam 3 hari lepas saya mimpi tandas najis, kotor. Saya tempat selalu kotor, mimpi najis. Kucing yang baru ni kat tandas tu keluar kepala kucing. Kucing daripada tandas tu dengan najis kotornya. Maksudnya tempat kotor lah. Tempat kotor ni merujuk kepada sihir lah. Sihir ni ilmu. Bila mana perawat cakap je ada sihir tu, kita tu fikir siapa buat. Kita kena faham, setiap orang kena gangguan, dua benda ni mesti ada kat dia. Pertama sihir, yang kedua jin. Jin tu yang aktifkan sihir tu. Umpama macam kereta dengan minyak lah. Macam tu. Baru benda tu boleh aktif. Barulah kita boleh nampak dia, kita sakit akibat daripada sihir yang diaktifkan oleh jin tu. Macam tu. Okey. Lebam-lebam peha betis ada tak? Ada. Kena tindih masa tidur? Tak ada. Alhamdulillah. Sakit ada sakit apa-apa tak? Sakit badan saya sekarang kena berbahang. Berbahang macam cucuk-cucuk. Rasa nikam-nikam lah.
Sebab kaki rajin mencucuk-cucuk. Dekat tapak kaki apa? Kat tapak kaki. Lagi satu sini, macam semalam pun lepas kena, dia rasa macam ada benda. Kena cekik? Bukan, dia macam gerak, dia macam tersekat kat sini. Okey. Lepas tu suami tarik, okey. Okey. Awak pernah kena rasuah tak? Saya selalu kerap. Okey. Lagi satu, saya pun macam berdua ni lah, saya pun belajar. Sebab nasihat kita tak tahu apa. Betul. Kan. Tapi saya minta tolong bawa. InsyaAllah. Dia macam ni. Kita sebagai pesakit, kita nak sembuh kan, nak belajar. Betul. Cuma kadang-kadang ada separuh perawat ni memang ambil manfaat pada kita. Contohlah dia ada 30 pesakit. 30 pesakit tu belajar dengan dia. Setiap kali naik level 500 orang. Dah berapa dia dapat? Itu bukan nak sembuhkan kita, nak buat duit. Satu dia dah angkat kita jadi murid. Apa dia cakap kita akan percaya. Apa dia suruh kita akan buat. Kau datang sekejap beli nasi lemak untuk aku. Kita jadi kudi lah. Sedangkan kita nak sembuh. Kita nak bebas pada gangguan. Bukan kita nak belajar. Subhanallah. Okey, makcik. Mimpi? Makcik mimpi, memang ada mimpi. Dah lama dah tak mimpi dah. Dulu mimpi ular hitam. Satu ular hitam, satu besar, satu kecil. Masuk dekat dalam rumah arwah abah tu. Dah lama tak ada kat mimpi ular. Baru ni ada mimpi ular. Cakap kat suami, tapi kira lama punya kat lah. Mimpi kira lama punya. Ular tu besar, ular macam ular sawa, dia kenyang. Okey. Lebam-lebam rumah lama dekat rumah abah tu. Tapi kami duduk belah sini, dia yang belah sini. Ada mimpi arwah lah? Arwah ni ada selalu. Macam abang, adik-beradik, tapi bapak tak ada. Tapi abang-abang ada ni, kakak. Boleh katakan bukan saya ingat. Tiba masa kadang nak mandi pun terbayang muka sebiji. Macam dia biasa. Muka dia biasa. Tu je. Kalau kita teringat-ingat tu rindu. Kalau kata kita teringat-ingat. Saya tak teringatkan dia. Yalah, maksud saya kalau kita teringat-ingat, kita mimpi tu rindu. Kalau kita tak ingat tapi selalu datang. Kadang ada masa semayang, ada masa bila lah tiba-tiba datang. Kadang duduk-duduk. Macam itulah. Dia jin ni modus operandi dia akan menyamar menjadi orang yang kita sayang. Jadi keluarga kita, tok nenek kita untuk memperdaya kita. Abang saya yang tua dengan abang yang nombor 2 rajin terbayang-bayang. Tapi ayah tak ada. Okey. Okey, sakit pula makcik dia sakit apa? Sakit tu lutut sakit, kadang lutut badan sakit. Badan sakit lah. Okay. Lebam-lebam. Baru ni sakit gigi dah berapa lama, baru lagi lah. Sakit gigi, tapi pagi tadi hari ni lah kiranya elok sikit. Dengan telinga ni sesak sakit, tiba katakan sakit, tiba sakit. Time maghrib hari tu rajin. Lepas tu hilang kan, tiba dia nak sakit, dia sakit. Lebam-lebam ada tak dekat peha? Lebam tak ada sangat lah. Ada tak ada sini, mula dulu gatal-gatal sampai sekarang masih ada lagi. Itu je. Okey, tak apa. Adik? Ada mimpi tak? Saya mimpi baby. Baby, okey. Dengan pernah mimpi ular. Ular? Dengan kena rogol. Dengan apa? Kena rogol. Kena rogol? Okey. Lebam-lebam ada? Tak ada. Kena tindih masa tidur? Tak ada. Boleh nampak kelibat? Boleh. Sakit ada tak? Tak ada. Bisikan-bisikan ada dengar? Kadang-kadang ada waktu tengah marah ke. Okay, dia biasa bisikan tu, dengar bisikan dia suruh buat apa? Tak tahu, dia kadang-kadang dia panggil nama je. Okey. Pernah kena rasuah tak? Tak. Tak pernah kena rasuah? Okey. Sakit? Ada sakit? Tak ada. Tak ada? Okey. Paskan balik. Jadi kita tengok semua ada tanda-tanda lah. Cuma gangguan kuat ataupun tidak, Allah je yang tahu. Subhanallah. Jadi bila benda yang kita kaji ataupun kita dialog macam ni, benda tu nyata. Kalau orang tutup mata, 10 ekor, 20 ekor, seekor 500, benda tu jangan percaya. Biasanya sama ada dia ditipu oleh syaitan dan dia menyampaikan penipuan tu, ataupun dia sendiri menipu ada dengan benda yang tak ada, ataupun dia hanya berhalusinasi. Piramli dah tunjuk dalam cerita Nujum 4 Belalang. Nampak tak? Tak nampak pendek umur. Piramli bagi tahu kebanyakan perawat macam tu lah perangai dia. Dia adakan benda yang tidak ada. Okey, macam ayah pula. Macam mana selepas perawatan? Ayah macam mana? Baru ni dia okey-okey, tapi tinggal gatal-gatal
Gatal-gatal tu lah. Sabun tu dia beli kan. Ada beli. Terus Tapi pakai. baru ni dia tak pakai lagi dah. Tak tahan dia kata-kata. Tak apa, dia keluar. Dia nanti teruskan pakai, nanti dia keluar dia akan hilang. Itu orang panggil apa? Tindak balas. Dia pakai minyak tu pun dah habis. Lepas tu semalam dah 2 hari dia pakai sirih. Dia tak tahan ambil sirih. Semalam dia suruhkan saya buat air pandai isi dalam botol mineral kan. Air tu pandai-pandai isi botol dia letak dekat badan. Tak apalah, lepas ni terus pakaikan sabun tu. Jangan berhenti. Ya. Pasal dia akan keluar dulu. Macam gela-gata apa semua lah. Kalau kita ubat kan dia akan keluar dulu. Dia pakai sikat Kerasukan dah tak ada dah. Kiranya baru ni. Baru nak menjadi tapi tak ada. Tapi dia tak naik lah. Tak naik. Alhamdulillah. Kalau tidak berapa lama dulu pakcik kena rasuk? Lama kan? Alhamdulillah. Jadi nampaklah ada improvement dan ada perubahan. Syukur Alhamdulillah. Macam saya cakap lah, tak ada usaha yang sia-sia. Mestinya akan ada hasil. Cuma percayanya tidak kita pada Allah Ta'ala. Ada perawat tak percaya pun tak apa. Perawat ni manusia je. InsyaAllah. Sekarang semua niat dalam hati. Ya Allah, jadikan usaha kami pada malam ini sebagai sebab terkabulnya segala hajat-hajat kami. Sembuhkanlah kami agar kami dapat beribadah sempurna kepadamu. Niat kita nak sembuh untuk ibadah. Ibadah ni bukan kata solat saja. Menyenangkan hati suami ibadah. Buat mak bapak kita rasa bahagia dengan perangai kita, ibadah. Buat kebaikan yang buatkan mak bapak kita rasa seronok, rasa bertuah dapat memiliki kita sebagai anak pun ibadah. Pegang tangan bini, gugur dosa pada celah-celah jari. Usap janggut suami, gugur dosa-dosa pada celah janggut. Maka banyak sebenarnya ibadah-ibadah. Kerja pun adalah salah satu ibadah. Subhanallah. InsyaAllah, niat, lepas tu tutup mata, zikir dengan kalimah Allah ataupun Subhanallah ataupun La ilaha illallah. Zikir guna hati kita, ulang sampai saya suruh buka mata. Sekarang fokus sahaja. Serahkan diri bulat-bulat pada Allah. Apa nak jadi, itu urusan dia. Yang penting kita menyerahkan diri kita bulat-bulat kepada dia. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله العلي العظيم بسم الله الغفور الشكور بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله أركك من كل شيء يزك من شر كل نفس أو عين حسد الله يشفك بسم الله أركك التحيات المباركات الصلاة الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنات المحيا والممات ومن شر فتنات المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا الله يا رحمن يا رحيم izinkanlah aku merawat rohani dan jasmani ini ya Allah. Jika ada kebatilan jin dan sihir dalam tubuh mereka ya Allah, binasakan ya Allah, hancurkan ya Allah, musnahkan ya Allah, tamatkan ya Allah. Jika ada yang lari ya Allah, sejauh mana pun mereka lari ya Allah, heret mereka semuanya ya Allah, binasakan mereka semuanya ya Allah, binasakan mereka semuanya ya Allah, kalahkan mereka semuanya ya Allah. Naik dah.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم. يا الله 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 يا الله. وقل ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الله أكبر. Kamu tak hebat, Allah yang hebat. Sekejap lagi kejap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dah lama tak kena macam ni mengah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhir wa zahir wa batin. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu 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 akbar. Kalian akan binasa hari ni. Jangan ingat aku takut datang ke kampung korang. Habis korang malam ni ikut je kan. Jangan main mata, nanti jatuh cinta. La ilaha illallah zatullah, la ilaha illallah sirullah, la ilaha illallah qudratullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahu akbar. Binasakan mereka ya Allah. Binasakan mereka ya Allah. Engkau berjanji ya Allah, apabila datang kebenaran Al-Quran, maka segala kebatilan akan hancur ya Allah. Maka binasakan mereka semua ya Allah. Qala Musa ma ji'tum bihissih innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha la yuslihu amal al-mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Allahu akbar. Itu video ni.
Allah yang kuat. Tidak ada makhluk yang kuat. Semuanya akan binasa pada malam ini. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Mengah dah lama takkan dengan ramai macam ni mengah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. Kalian akan binasa pada malam ini, insya-Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ma ji'tum bihi sih. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amalan mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, binasakan ya Allah, tamatkan ya Allah, musnahkan ya Allah, hancurkan ya Allah segala kebatilan yang ada pada jasad ini ya Allah. Tubuhnya ya Allah, matanya ya Allah, fikirannya ya Allah, panca inderanya ya Allah, emosinya ya Allah, jiwanya ya Allah, pulihkan segala penyakitnya ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ukhruj ya Allah, keluarlah kau wahai musuh-musuh Allah. Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nafsin dha'iqatul maut. Allahu Akbar. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil. Innal batila kana dhahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allahu Akbar. Ni kejap lagi kita lah. Dia ganas sikit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبدله إن الله سيبدله إن الله سيبدله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون الله أكبر كل نفس ذائقة الموت بسم الله قل جاء الحق وننزل من القرآن Allah, keluarkan ya Allah segala kebatilan binasa, keluarkan segalanya ya Allah. Bismillah. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الله أكبر. Keluarkan ya Allah segala kebatilan jin dan sihir ya Allah yang ada dalam tubuh ini ya Allah, jiwanya ya Allah, emosi ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Adik sedar ni? Istighfar bangun. Sedar dah? Istighfar bangun. Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awal wa akhir wa zahir wa batin. Allahu Akbar. Ya Allah, keluarkan segala kebatilan jin dan sihir yang ada dalam tubuh makcik ini ya Allah. Jangan biarkan satu pun tertinggal ya Allah. Allahu Akbar. Ukhruj adallah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahu Akbar. Dia orang Jawa cakap kena alon-alon. Pelan-pelan kayu. Bismillah. Law anzalna hazal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, binasakan semuanya ya Allah, tamatkan semuanya ya Allah. Jin yang ada dalam tubuh ini ya Allah, sungguh tiada daya dan upaya aku ya Allah, melainkan atas kuasa dan kehendak-Mu ya Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ukhruj adallah. Bismillahi Allahu Akbar.
Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, bang buka mata dulu. Bismillah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawfaqul hasbiyallah. La ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Allahu akbar. Binasakan semuanya ya Allah. Keluarkan semuanya ya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اخرج على الله. بسم الله الله أكبر. 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر. اخرج يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama dia siapa? Nama panggilan? Ima. Assalamualaikum ya Ruhi Imah. Bangun dengan izin Allah. Dengar tak suara abang? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Bi'ais cawan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Dia dekat sini dia trouble Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Keluar semuanya. Ukhruj ya Allah. Okey, kontrol diri. Wa iza batashtum jabbar. Wa iza batashtum jabbar. Wa iza batashtum jabbar. Okey, pandang atas. Pandang atas. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiup tiup. Bismillah. Okey, tiup. Tiup kuat-kuat. Sekali lagi tiup. Tiup. Sekali lagi tiup. Allahu Akbar. Okey, dah tenang.
Okey, kontrol nafas, nanti kena serangan jantung. Tenang. Dah lama dah tak dapat 4 kerasukan. Dia punya energi besar. Bukan kata yang dalam badan je, yang kat luar pun datang menyerang. Kita datang dekat dia punya apa? Dia punya kampung. Okey, minum air sikit. Selawat, minum je. Ini air tak ada apa-apa, minum je. Nama siapa? Muhammad Firas. Firas lah. Assalamualaikum ya ruhi Firas. Bangun dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Keluarkan. Wahai muslim. Aku melanda Allah. Bismillahirrahmanirrahim. No. Rupanya. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ukhruj adallah. Punya ada baring juga adik ni. Hancurkan segala kebatilan yang ada pada matanya ya Allah. Allahu akbar. Dia jenis sifat dia beranak pinak. Bila dia beranak pinak, dia akan menyebarlah dengan semua orang yang ada kaitan darah dengan kita. Bila dia dah mula turun dekat anak-anak, something wrong dan trouble lah. Nampak sangat banyak perubahan ni. Dia masa dia dah macam ni, kita nak dengar cakap apa. Jadi nakal, jadi ke kepala. Allah. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawunahum wa ja'alna minasy syayatin awliya'a lil ladzina la yu'minun. Allahu akbar. Binasakan ya Allah. Tutup semula hijab yang terbuka ini ya Allah. Allahu akbar. Firas, dengar suara isi? Dengar tak? Dengar suara isi tak? Dengar tak? Dengar suara cik tak? Istighfar, astaghfirullahalazim. 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 Okey, secawan lagi air bagi adik. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina 'indallahil Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Allahu akbar. Binasakan ya Allah. Yang tu awak macam mana? Okey. Badan rasa berbeza tak? Cuma penat sikit lah pasal buka-buka silat jatuh-jatuh tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum bihillah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين كل نفس ذائقة الموت الله أكبر binasakan mereka semua ya Allah, hancurkan mereka semua ya Allah, musnahkan mereka semua ya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadar afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر لا إله إلا الله ذات الله لا إله إلا الله سر الله لا إله إلا الله قدرة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله أكبر بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر. Bang tolong buka aspek dia. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awalu wa akhiru wa zahiru wa batin. Allahu akbar. Bismillah. Ukhruj adallah. Ukhruj adallah. Ukhruj adallah. Ukhruj adallah. Ukhruj adallah. Nama dia apa? Nama dia? Pengajar. Hajar Oh, lupa. Assalamualaikum ya Ruhi Hajar. Bangun dengan izin Allah. Dengar tak suara Abang Hajar? Dengar? Dengar tak suara Abang? Istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ruh la ilaha illa huwa al-'azizul hakim. Inna dina 'inda Allahi al-Islam. Inna dina 'inda Allahi al-Islam. Inna dina 'inda Allahi al-Islam. La ilaha illallah zatullah, la ilaha illallah sirallah,
لا إله إلا الله قدرة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين الله أكبر الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حول ولا قوة إلا بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ambil air syawal boleh tak? Haus pula. InsyaAllah kalian akan binasa pada malam ini semuanya. Adik minum air ni? حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل
فنعم المولى ونعم النصير. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. 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 Kita ramai-ramai zikir Kita zikir dengan kalimah la ilaha illallah, niat untuk membinasakan jin yang ada dalam badan ni dan keluarga ni dan seluruh yang berkaitan dengan keluarga ni insya-Allah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bukakan penglihatan matanya ya Allah. Bismillah ya Allah. Okay, kita doa sama Sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada seluruh keturunan lalu kita, ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia, jiran tetangga kita, sahabat-sahabat kita, musuh-musuh kita. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامد حمدا شاكر حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأفاء عند الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, seluruh keturunan lalu kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kawan kami, ya Allah, musuh-musuh kami, ya Allah, jiran tetangga kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa besar dan dosa kecil kami, ya Allah. Ampunilah dosa yang kami sengajakan maupun tidak kami sengajakan, ya Allah. Ampunilah dosa kecil ataupun dosa besar kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui, ya Allah. Ya Allah, pada malam ini kami berkumpul dan berusaha, ya Allah, untuk mencari jalan terhancurnya segala kebatilan jin dan sihir yang ada pada keluarga kami, tubuh kami, kehidupan kami, rumah kami, ya Allah. Jadikanlah usaha kami pada malam ini, ya Allah, sebagai sebab binasanya, hancurnya, musnahnya, tamatnya segala gangguan yang menderitai kami pada selama ini, ya Allah. Kalahkanlah, ya Allah, hancurkanlah, ya Allah, musnahkanlah, ya Allah, leburkanlah, ya Allah, segala kebatilan jin dan sihir yang masih ada dalam tubuh kami, ya Allah, yang masih ada dalam keluarga kami, ya Allah, yang masih ada dalam kehidupan dan rumah kami, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah tempat kami bergantung, ya Allah. Engkaulah tempat kami meminta pertolongan, ya Allah. Engkau sahajalah yang kami sembah, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Kurniakanlah kesembuhan yang berpanjangan kepada kami, ya Allah. Kurniakanlah ketenangan dan kebahagiaan kepada kami, ya Allah. Kurniakanlah pelepasan diri kami, ya Allah, dari dijajah lagi oleh bangsa-bangsa jin, ya Allah. Binasakan mereka semuanya, ya Allah. Tamatkan mereka semuanya, ya Allah. Musnahkan mereka semuanya, ya Allah. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Tekuk ada kat muka ni. Okey. Panggil nama ni. Ya, dia ni. Apa, tekuk je kat muka dia. Okey, yang lain tapak tangan. Tapak tangan. Okey, adik. Okey. Okey. Okey, gosok dua-dua tangan. Tekukkan ke muka, selawat, tarik nafas dalam dalam. Okey, tekuk ke muka, selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tarik nafas dalam dalam. Macam tu, tahan nafas 5 saat, lepas. Ulang 3 kali. Okey, tenang bang. Ja. Istighfar, bangun. Awak cakap awak nak lepas pada dia kan? Awak jangan tertipu daya dengan dia. Ya? Okey, baca Al-Fatihah dalam hati. Al-Fatihah.
Tekan dekat dia punya sini. Pakai jari syahadah. Okey. Baca ayat kursi sekali. Okey. Okey. Okey tak? Tak okey. Dah habis, niatkan, ya Allah, dengan tangan aku sebagai seorang suami, binasakan semua jin yang ada dalam tubuh isteriku ini, ya Allah. Lepas tu tekan sikit. Ajar, dengar tak suara? Ha? Dengar cepat istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah. Kita bang. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ambil air untuk secawan. Ashhadu an la ilaha illallah. Sakit dekat kawasan perut ke? Ha? Okey, tepi tangan awak tepi. Ha. Okey, yang lain rasa macam mana? Okey tak? Adik okey? Okey. Tak okey? Adik? Okey. Rasa macam mana? Rasa lemah? Lemah tu memang kena rasuk, memang lemah. Ya? Sedar Sedar? Istighfar aja. Astaghfirullahalazim. Ya? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, aku redha, Ya Allah, segala ketentuan-Mu padaku, Ya Allah. Tapi aku bermohon, Ya Allah, tamatkan semuanya, Ya Allah. Binasakan semuanya, Ya Allah. Hancurkan semuanya, Ya Allah. Kebatilan jin dan sihir, Ya Allah, yang masih ada dalam tubuhku, Ya Allah. Jiwaku, Ya Allah. Emosiku, Ya Allah. La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. 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 Baca Fatihah sekali, Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, bangun. Boleh bangun tak? Minum air sikit Okey, bangun sekejap. Jadi kena rasuk ni memang penat. Memang badan akan jadi lesu, sakit. Cuma kita tak expect adik lah. Kita expect dia hanya ada gangguan mata je. Rupanya dia pun tumbang kat air.
Jadi jin ni bila dia damping kita, dia akan buat pelbagai lah, sehinggalah kita berubah perangai, kita jadi macam-macam lah. Jadi nafsu juga cenderung kepada benda-benda yang tak diingini, macam tu. Ada orang kena gangguan, dia bini orang, dia boleh suka dekat laki orang. Dia jadi macam tu, jin tu buat. Jin tu akan hancurkan hidup kita sampailah kita tak mengenal mana yang benar, mana yang salah, mana yang betul, mana yang tak betul, mana yang dosa, mana yang pahala. Itulah dia punya permainan dia. Dia akan buat hidup kita hancur, dia akan buat hidup kita ini menderita dan kita ini susah dan menyusahkan orang lain. Sebab macam cakap, hanya dengan kekuatan bagi dia sandar je kat situ. Hanya dengan kekuatan je kita boleh sembuh. Kalau kita tak kuat, susah nak sembuh lah. Cuma kita nampaklah malam ni Alhamdulillah ayah tak ada apa-apa efek. Amin, badan ayah dah clean lah, kosong lah. Kalau dia ada efek, kalau dia ada lagi, dia dah naik bersilat lah. Alhamdulillah, tak ada apa-apa. Tak ada dah Alhamdulillah. Cuma gatal tu memang dia kena pakai sabun tu direct, bagi dia keluar. Bagi dia keluar sampai nanti akan hilang. Okey tak aja? Okey, cuma penat Awak rasa sakit dekat mana? Kat kawasan perut? Seberat Kejap. Okey, tangan letak tepi. Okey. Allahumma shalli salatan kamilatan Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Allahumma salli ala sayyidina wa Bismillah. Wa yashfi sudur. Ya Allah. Apa bagi dia rehat dulu. Okay, InsyaAllah kita minta semua yang menonton supaya mendoakan semua pesakit dan keluarga yang saya rawat lah, agar Allah bagi mereka jalan keluar. Mereka menderita dah terlalu lama dan kadang-kadang bila saya berdepan dengan gangguan ataupun masalah yang sebegini, saya terfikir-fikir kadang-kadang macam mana orang lain boleh cakap buat-buat, boleh cakap berlakon dan sebagainya, sedangkan pesakit yang menderita dengan keluarga ni bertahun-tahun. Jadi subhanallah, lebih baik kita diam kalau kita tak ada cakap benda yang baik-baik lah. Jangan sampai kita mengguris hati orang lain dengan kata-kata kita ataupun lawak bodoh yang kita buat lah. InsyaAllah lebih baik kita mendoakan yang baik-baik. Kata Nabi SAW, lebih baik kita berdiam daripada berkata perkara yang sia-sia. Okey, jumpa lagi, doakan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.